Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi. Bismillahi kafi. Bismillahi mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih tuan-tuan puan-puan yang saya hormati dan sanjungi. Tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Timbalan Pengurusi Masjid Al-Barakah, Cerang Cina, Wakaf Tapai, Marang, Terengganu, staf pimpinan, para pegawai dan para sukarelawan masjid, tuan-tuan guru, para habaib, ketua-ketua masyarakat seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dan anak-anak sekalian. Moga-moga dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya dahului pertemuan kita kali ini dengan tasbih dan tahmid. Atas limpah kurnia serta izinnya, dapatlah kita bersua dan bertatap muka pada malam ini. Moga-moga dengan pertemuan kita mendatangkan manfaat dan dikira sebagai amal soleh. Kerana apa tuan-tuan? Kerana program malam ini juga adalah program ilmiah, program ilmu. Nabi SAW pernah bersabda, apabila kamu melewati taman-taman syurga, minumlah hingga puas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu? Maka Nabi SAW menjawab, majlis-majlis ilmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah pada malam ini saya diamanahkan untuk mengupas satu tajuk, iaitu fitnah digital. Kata Raja Ali Haji dalam gurindamnya yang ke-7, apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirnya duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapanya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Dan tuan-tuan perempuan sekalian, ada satu hadis Nabi SAW, maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya, kata-kata pendusta dibenarkan yang orang yang benar diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Ar-Ruwaibidah? Maka Nabi SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, yakni menguruskan berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan, dalam bab zaman yang dahsyat, dan juga dalam Musnad Abu Hurairah hadis nombor 7571. Yang tadi hadis nombor 4026. Tuan-tuan sekarang ni kena sebut kat mana sumbernya. Dia tak boleh main petik-petik saja. Sebab nanti orang kata penceramah ni penghipu lara, tak ada benda, tak ada sumber, kan? Jadi kami ni kena hati-hati, kena sebut. Dan tuan-tuan perempuan sekalian, apa makna Ruwaibidah? Kita duk cerita pasal Ruwaibidah ni apa benda? Maka kalau kita tengok ulama mentafsirkan bahawa beberapa makna bagi Ar-Ruwaibidah, antaranya yang pertama, Ar-Ruwaibidah adalah sirah tafsir bagi Rabidah dan tak marbudah di akhirnya bagi menunjukkan mubalaghah. Ar-Ruwaibidah adalah seseorang yang lemah dan tenggelam di dalam hal-hal keduniaan dan sentiasa menginginkannya. Ini dalam
Asy'ah Al-Sindi ala Ibnu Majah, jilid yang kedua, muka surat 494. Kemudian dalam riwayat Musnad Ahmad nyatakan orang yang bodoh bercakap perkara umum. Orang bodoh tak reti bercakap pun, tapi bercakap macam dia pandai. Itu orang Rafidhah lah. Tuan-tuan, kalau kita ni tak tahu bab undang-undang, tiba-tiba kita cerita, ni hari ni kan keluar keputusan kan, berkenaan dengan berkenaan dengan arwah Farhan tu. Pelajar mana? Pelajar UPNM. Kan bila mana Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa sabitan terhadap 6 orang pelaku, yang strekanya, yang tomboknya, yang itu, yang ini, 6 orang tu kan, didapati tidak selamat. Tak selamat, tak boleh hukum gantung, tak boleh sabitkan 6 orang ni kerana kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok sosial media ini, berita ni di Facebooknya, kita tengok komen-komen yang bercakap, terkejut kita mendengarnya. Oh, itulah dia, mak aku dulu pesan, Tok Ki aku dulu pesan, moyang aku pesan, kalau nak belajar boleh belajar, nak kerja boleh kerja, tapi jangan jadi peguam, dia kata. Oh, sedap sangat. Sebab apa tuan-tuan? Dia kata peguam ni sebelah kaki dah dekat neraka. Saya nak sebut tuan-tuan, sebelah kaki kat neraka, sebelah kaki tu kat mana? Sebelah kaki kat syurga lah. Paling tidak peguam ini dah ada dah kakinya, sama ada di neraka atau di syurga. Dah kalau katakan sebelah di neraka, syurga lah sebelah lagi. Orang lain accountant kat mana? Ada disebut? Ada. Tapi sebab kita ni tak pandai dalam bidang itu, kita kata itulah dia. Jadi peguam bantu orang yang salah, lepaskan orang yang salah. Dah terang-terangkan, dia kata. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Kena belajar dulu. Kami nak buat law dulu, nak jadi peguam kena ambil belajar 4 tahun. Kurang sikit daripada doktor. Doktor 5 tahun tuan-tuan. Nak belajar, nak menjadi seorang doktor. Kami 4 tahun. Nak jadi accountant pun 3 tahun je. Nak jadi apa? Arkitek, juru ukur, apa lagi yang profesional ni, accountant, 3 tahun je tuan-tuan. Kami 4 tahun belajar. Lepas tu sambung pula, kita panggil chambering 9 bulan, baru boleh jadi peguam. Tuk-tuk, dia punya komen dia macam apa. Itu kadang-kadang yang berani cakap ini, yang komen kata peguam masuk neraka tu, macamlah dia tu dah confirm masuk syurga. Satu. Yang kedua, saya nak tanya balik orang yang komen macam tu. Kalau ditakdirkan anak dia, adik-beradik dia, keluarga dia terlibat dengan jenayah dan didakwa, agak-agak dia ni bawa kes sendiri ke nanti peguam? Saya nak tanya. Boleh ke kita buat sendiri? Wakil diri sendiri, keluarkan defense sendiri. Kemudian macam mana kita nak bawa masuk bukti-bukti, saksi-saksi, macam mana kita nak bawa? Tidak semudah itu. Jadi kalaulah anak beranak dia kena dakwa terlibat dengan jenayah, for sure dia akan cari lawyer. Dan ada juga di kalangan mereka-mereka ini sampai sanggup menipu dalam memberi keterangan, sampai sanggup mencipta bukti-bukti. Sebab nak lepas. Jadi tak adil lah kan. Sebab itu bila kita kata orang yang bodoh tak tahu pun pasal tu tapi dia bercakap. Kalau nak ulas bab itu tuan-tuan panjang kan. Malam ini kita nak cerita bab fitnah kan, tak nak cerita bab tu. Mungkin nanti satu hari lagi mungkin boleh kita sembang-sembang bab itu pula.
Baik, yang seterusnya riwayat di dalam Syarh Al-Mushkil Al-Akhtar, orang yang fasik bercakap perkara umum. Dan Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam, orang yang bodoh dan keji bercakap berkaitan perkara umum, sedangkan dia bukan ahli dalam perkara tersebut, tetapi masih ingin bercakap. Ada tak tuan-tuan di kalangan kita hari ini? Banyak. Kita ni dalam masjid ada je orang komen, imam tu muda sangat, dia kata. Baca pun, hidup pun mau mungkin dalam 25-26 tahun dah jadi imam. Dia komen juga. Ni kita nak bulan puasa ni. Sini ada Imam Tafiz Ada tak? Panggil tak Imam Tafiz tuan? Kita ada? Ada tak rasa-rasa? Jemputlah kan? Sebab biasanya anak-anak Tafiz ni diberi peluang lah. Anak saya Alhamdulillah berada di Tafiz juga, adalah peluang. Dapat sebulan tu kan. Bila dia dah masuk ma'had Tafiz, Quran Terengganu, tak bolehlah pula keluar. Kan? Weekend saja. Tapi nak sebutnya kita ni kadang-kadang boleh tak? Sah ke tidak kita ni? Imam kecil balik ke tidak ni? Imam berumur 12 tahun, tapi bacaan dia Masya Allah sedap. Kan? Kita pula kat belakang ni ngomel pula. Macamlah dia tahu. Cuba bagi dia jadi imam. Rakaat pertama Al-Fatihah. Surah apa? Kulhu. Surah Al-Ikhlas saja. Rakaat kedua Kulhu juga. Cek. Berapa ramai kita masa zaman Covid dulu, before Covid, 2 tahun 2000 BC, before Covid, berapa ramai yang kita suami-suami ni kantoi dengan anak dan isteri kita, sebab kita ni bila jadi imam, itu je lah surahnya pandai. Surah Al-Kafirun tu tak boleh, sebab masjid ialah dia 6 kan, 6 ayat tu, tapi dia bolak-balik tak jumpa. Dia tak jumpa, duk main pusing kat situ. Nak surah apa, Al-Jumu'ah ke, nak surah kadang-kadang sangkut. Tapi nak sebutnya, kita ni kalau bukan bidang dia, jangan pandai-pandai. Terlebih penting sekali bab agama. Janganlah kita memandai-mandai, cepat bagi hukum. Kita bukan faqih dalam bab itu. Sebab itu tuan-tuan, kalau saya ni, saya akan bawa bab muamalat, bab perundangan. Bab lain jangan tanya saya, bukan bidang saya. Kalau tanya soalan, biasa tuan-tuan saya pergi, kalau kuliah-kuliah bulanan ni, saya akan minta soalan-soalan. Itu khusus untuk isu undang-undang aja. Sebab jarang kan orang dapat kan. Peluang ialah kebetulan diberikan tauliah, kita boleh duduk sini, okey, tanya soalan-soalan. Kalau tak, pergi pejabat, buka file RM250. Kalau tak, ini free aja, tanyalah. Isu faraid ke, isu tanah ke, isu pusaka ke, bisnes ke, pinjaman ke, tanya je lah. Yang saya tahu jawab, saya jawab. Yang tak tahu, saya simpan. Sebab kita kena buat research. Tapi berapa ramai di kalangan kita sekarang ni yang main jawab aja kalau kita tengok dalam Facebook. Bukan bidang dia, tapi dia cakap Masya Allah. Dan sekarang pula ada dia main pukul rata je. Itulah inilah kan. Itu yang bahayanya zaman sekarang. Sebab tuan-tuan, ramai di kalangan kita sekarang ni dah tak nak belajar. Dah tak nak bersama dengan tuan-tuan guru. Tak nak menadah kitab. Cukup sekadar dengar dekat YouTube. Cukup sekadar baca dekat internet. Ulasan-ulasan. Kadang-kadang ulasan itu dibuat oleh tok-tok guru yang berada di Indonesia. Pelik tuan-tuan. Semayang tarawih 20 rakaat 7 minit setengah. Nak tak? Ada orang ikut. Kalau kita tengok majlis-majlis yang konon-kononnya majlis selawat, apa yang berlaku? Menari.
Kita nak ikut ke? Konon-konon kasidah, tapi kita tengok orang yang bawa-bawa itu lebih daripada artis. Sampai boleh jemput orang perempuan naik sepentas, berjoget sekali atas konon-kononnya berkasidah. Apa benda? Tapi itulah cobaan cabaran. Betul lah Nabi kata. Sebab kita ni akan sampai ke satu zaman yang memang banyak fitnah dia. Kan? Itu baru mukadimah itu tuan. Baik, kita balik kepada perbincangan kita malam ni. Fitnah. Fitnah digital. Apa maksud fitnah dalam bahasa Melayu? Maksud dia mengada-ngadakan atau mereka-reka cerita bohong dan palsu tentang seseorang. Fitnah. Itu orang Melayu. Orang Melayu kata fitnah ni adalah cerita bohong, cerita tak betul. Statement yang salah, yang tidak ada kena-mengena atau tidak ada kebenarannya. Itu kata orang Melayu. Tapi dalam bahasa Arab disebut apa? Iftira, atau juga natbuh, bukan natbuh. Iaitu mengada-ngadakan cerita dan juga merupakan satu perkara yang haram dan berdosa. Ada-adakan cerita. Kalau kita kata tadi itu mereka-reka, yang ini ada-adakan, lebih kuranglah fitnah. Adapun dalam bahasa Arab, khususnya dalam Al-Quran dan hadis, fitnah ini merujuk kepada 3 makna, iaitu ujian, terjebak atau terjatuh dalam perkara yang tak elok, dan bermakna kekufuran dan kesyirikan. Dalam bahasa Arab dia lebih meluas. Fitnah itu bukannya hanya cerita ataupun fakta yang tak betul. Okey, ia lebih besar, lebih luas. Antaranya disebut sebagai ujian. Kita sebut fitnah kubur. Perkataan fitnah kubur itu, adakah dia kita mengada-ngadakan cerita? Konon-konon kalau orang tak solat akan ada seekor ular yang besar dalam kubur itu. Adakah itu fitnah kubur? Cerita-cerita yang direka-reka? Tidak. Fitnah kubur itu bermaksud ujian kubur. Ujian selepas kita mati duduk dalam kubur tu. Kena belasah, kena soal jawab. Malaikat munkar nakir itu ujian. Sebab itu disebut fitnah kubur. Kan? Okey. Makna dan asal fitnah dalam sebagai ujian. Kenapa kita kata dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran kata fitnah itu ujian? Dalam surah Al-Anbiya maksudnya Allah berfirman, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah ujian. Okey, itu yang pertama. Fitnah juga berkembang maknanya kepada fitnah jatuh kepada perkara buruk. Dalam surah At-Taubah, dan janganlah engkau menjadikan daku dipengaruhi oleh fitnah. Ketahuilah mereka telah pun tercabut ke dalam fitnah, yakni dengan dalihan yang dusta itu. Yang itu maknanya jatuh pula. Dan perkara fitnah yang bermaksud kekufuran dalam Al-Quran kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Maksudnya, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Banyak kan? Maksudnya kat sini kita boleh rangkumkan, fitnah itu adalah ujian kekufuran dan kesyirikan. Itu bab syarak, bab agama perkataan fitnah. Kita nak tengok pula fitnah dalam bahasa kita. Dalam Kamus Dewan, Dewan Bahasa Pustaka, disebut apa? Tuduhan, yakni khabar atau kisah dan lain-lain yang diada-adakan, dibuat-buat untuk memburukkan atau
membencanakan seseorang dan lain-lain. Keempat. Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan, yang kita nak bincang hari ni lah. Lawyer tuan-tuan, dia kena bawa buku dia jugalah. Dia tak akan sembang benda lain. Kalau istilah kita kitab buku kan, rujukan dia. Fitnah ini ada tak dalam undang-undang kita? Ada. Jangan kata undang-undang Malaysia ini, undang-undang sivil, tak ada perkara yang berkaitan dengan fitnah. Ada. Dalam enactment kesalahan takzim negeri Terengganu pun ada perkataan fitnah. Kesalahan fitnah. Cuma hari ini saya nak rujuk kepada kanun kesiksaan. Dia ada dua tuan-tuan. Ini. Kami ni kalau yang buat jenayah, peguam-peguam jenayah, dia akan rujuk pada benda ni. Ini kitab pertama dia. Kanun kesiksaan. Segala kesalahan-kesalahan jenayah akan ada di dalam kanun kesiksaan. Dan ada juga kesalahan-kesalahan lain yang ada akta khusus pula. Contoh akta pengubahan wang haram, AMLA, ada akta dia. Akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak dan wanita, ada. Dalam kanun kesiksaan juga ada. Kesalahan rogol, kesalahan mencabul, kesalahan mendatangkan kecederaan, ada. Tapi ada akta-akta khusus. Akta kanak-kanak, akta perlindungan. Dia nak mengkuatkan lagi. Dan dalam untuk kesalahan-kesalahan, kalau kita kata dalam sivil, fitnah ni juga ada ni. Dalam akta fitnah. Baik, kita nak rujuk kepada kanun kesiksaan. Kesalahan fitnah ini ada ke tidak? Ada. Ada dalam Section 499. Section 499 dalam bab yang ke-21, iaitu barang siapa sama ada dengan perkataan yang dituturkan atau yang dimaksudkan untuk dibaca, atau dengan isyarat atau dengan pernyataan zahir, membuat atau menyiarkan apa-apa tomahan mengenai mana-mana orang dengan maksud hendak merosakkan, atau dengan mengetahui, atau dengan ada sebab mempercayai bahawa tomahan itu akan merosakkan nama baik orang itu, adalah dikatakan kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan, kemudian daripada ini memfitnah orang itu. Faham tak faham? Lawyer pun tak faham. Ini nak kata kita boleh mentalaah, boleh menghuraikan, susah tuan-tuan. Ada beberapa elemen, ada beberapa perkara yang kita kena buktikan. Macam mana seseorang itu boleh disabitkan dengan kesalahan memfitnah. Ni kita dalam WhatsApp group. Tuan-tuan ada berapa WhatsApp group? Berapa grup dalam WhatsApp tu? Paling-paling tidak kita ada 40 ke 50 grup. Betul tak betul? Pertama grup masjid, lepas tu ada grup surau, ada grup kampung, ada grup bendera. Tahu grup bendera? Ikutlah hijau, kuning, merah, biru tu lah. Grup parti. Ada grup alumni sekolah. Sekolah rendah satu grup, sekolah menengah satu grup. Kebetulan sekolah menengah pisah pula dua, tingkatan 4 sekolah lain. Masuk pula grup dah berapa? Ada grup alumni universiti, ada grup alumni ataupun bekas-bekas pekerja dulu. Kita pernah kerja dekat jabatan kerajaan tu, satu grup dah. Satu grup tu ada bos, satu grup tak ada bos. Yang kita bekerja ni pula kan, silap-silap hari bulan, hari tu kita nak kutuk bos kita, tiba-tiba termasuk dalam grup official pejabat, habis dot-dan pula delete, bos baca dulu. Masa muka dah hari tu, elok-elok mu nak naik pangkat, kena gantung sekejap, sebabnya mu kutuk bos kan. Ini kadang-kadang bos okey,
dalam pejabat berkata, okey, mulai hari ini sempena bulan puasa nanti, semua orang akan bekerja seperti biasa, tidak ada balik awal, tak boleh. Oh, kita terbaik bos, okey bos, puasa tak puasa sama je kita kerja. Zaman Nabi lupa lah. Contoh, zaman ni takkan nak balik-balik awal. Depan bos, dalam grup satu lagi yang bos tak ada, apa punya bos tak kerti bahasa, nak balik juga pukul 5.30, orang nak pergi bazar Ramadan. Aku ni buka gerai bazar Ramadan nak jual mercun. Dah kalau balik 5.30, pukul berapa nak buka gerai? Ayam golek pukul berapa nak bakar? Tak guna punya bos, mati cepatlah. Moga-moga dok dan raya. Dalam grup. Maknanya tuan-tuan, kalau katakan kita tengok dalam grup masjid, kita bergaduh, tak setuju dengan jawatan kuasa, tak setuju dengan pengurusi, tak setuju dengan imam asyik baca surah itu aja, komplain, boleh tak benda tu jadi fitnah? Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Itu yang kita banyak. Sebab tuan-tuan, saya ni kadang-kadang adalah orang WhatsApp saya, kadang-kadang orang telefon saya, tuan, Pok Zang, saya ni orang panggil Pok Zang kan. Pok Zang, kita nak tanya ni, hamba nak tanya ni. Dia pun tunjuklah WhatsApp dia, gini. Boleh fitnah tak ni? Ni fitnah kan? Boleh tak hamba nak pergi saman dia? Pok siapa Pok? Hamba bukan orang lain, orang ketua kampung je. Okey. So, berapa tahun dah jadi ketua kampung? Baru 3 bulan. Lepas tu, ini fitnah ni. Tak boleh. Dah Pok nak saman dia berapa juta Pok? 3 juta. Sedap kan mak ketua kampung nak saman 3 juta. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kalau 3 juta, lawyer ambil harga 3 juta lah. Jangan minta lawyer buat 300 sama fitnah. 3,000 dah jadi. Paling tidak 150,000. Logik lah tak? Kalau dapat 3 juta menang saman, takkanlah nak bayar 5,000. Kadang-kadang ada yang tanya, gambar saya diviralkan, muka saya diviralkan, sebab apa? Sebab saya khabar gini. Saya pinjam duit dia, lepas tu tak bayar, saya khabar dah, baru berhenti kerja, kek gilah, tak boleh nak bayar sedepuk, bayar sikit-sikit, tapi dia dah viralkan muka saya dalam WhatsApp group, WhatsApp kampung, dalam WhatsApp bandar. Ni dalam grup-grup Facebook kan ada kan? Facebook kita ada marang kita. Satu marang tau, ramai dalam tu, 26,000 masuk. Kadang-kadang pelik-pelik, utang, cerita pasal benda-benda dah. Viral kan? Siapa boleh bagi maklumat berkenaan dengan orang ni dalam gambar ni? Ada cerita kita nak bagi. Bila buat gitu, masing-masing tertanya-tanya kan? Orang akan tanya, PM balik, tanya balik, benda ni, isu benda kau? Cuba cerita tak? Mulalah. Kalau benda tu tak betul, macam mana tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan, kita memang ada satu akta, ada satu section yang boleh digunakan untuk menghalang benda-benda macam ni. Kalau kita tengok tuan-tuan, section 499 ni, kita ada 1, 2, 3 muka surat. 3 muka surat berkenaan dengan section 499, dia ada huraian, dia ada misalan. Kita ambil satulah huraian dia. Huraian pertama, maka boleh menjadi fitnah dengan mentohmah sesuatu perkara ke atas seorang si mati, sekiranya tohmahan itu merosakkan nama baik si mati itu kalau dia masih hidup, dan tohmahan itu dimaksudkan untuk menyakitkan perasaan keluarganya atau sanak saudaranya yang lain. Ini huraian dalam section tadi tu. Kita nak kata ni fitnah tak fitnah ni, ini cerita dia. Itu baru satu huraian. Dia ada berapa huraian ni? 4. Kemudian dia ada misalan, contoh-contoh. Kita tengok satu contoh. A berkata kepada Z, adalah seorang yang lurus,
dia tidak sekali-kali mencuri jam tangan B dengan maksud hendak menyebabkan supaya dipercayai bahawa Z telah mencuri jam tangan B. Ini adalah fitnah, melainkan jika termasuk dalam mana-mana satu daripada pengecualian-pengecualian. Dia tak sebut pun kata Z ni curi jam. Dia kata hamba kenal Z tu. Takkanlah Z nak curi jam B. Ada dia kata dia curi jam B? Ada tak? Tak ada. Apa dia kata? Takkanlah dia nak curi. Dia orang baik. Kan kalau kita dengar tu, betul lah. Seolah-olah dia ni nak memihak atau nak kata Z ni baik. Tapi bila dia sebut, takkanlah Z tu imam kan? Takkan Z nak curi jam B? Kebetulan masa tu B kehilangan jam. Kan kita tak nampak kan? Itu kesalahan. Yang kedua, misalan dia, A berkata mengenai sebuah buku yang diterbitkan oleh Z. Buku Z itu bodoh. Z tentu sekali seorang yang lemah fikirannya. Buku Z lucah. Z tentu sekali seorang yang cemar fikirannya. A adalah termasuk dalam pengecualian ini sekiranya dia berkata begitu dengan suci hati, oleh kerana pendapat yang dia nyatakan mengenai Z itu hanyalah mengenai perihal Z. Boleh faham tak? Maksudnya tuan-tuan, kalau benda tu berlaku, memang boleh jatuh fitnah. Sebab benda tak betul. Kalau benda betul pun disebut sebagai begini dan begitu, dan bawa pula pendapat-pendapat tambahan-tambahan, still jadi tak betul. Contoh, pasangan baru kahwin, 3 bulan kahwin, tiba-tiba bercerai. Betul dia bercerai, tapi masalahnya kita ini bercerita apa? Bisik-bisik, mengumpat, sampai-sampai tak tahu tak. Bila dia start makin slow-slow kan, dia cerita konon-kononnya pasangan ni bercerai sebab yang lelaki ini lemah, kena makan tongkat ali, tak perform, cerai. Bercerai itu betul, pasangan itu bercerai, tapi sebab perceraian itu tak ada orang tahu. Yang kita memandai-mandai cerita kata lelaki dia tak perform, apa hal? Pasangan tu 10 tahun kahwin, tiba-tiba bercerai. Tiba-tiba kita bawa cerita, memanglah kena cerai sebab bini dia mandul. Betul ke tidak isteri tu mandul? Ada tak laporan perubatan kata mandul? Tak boleh. Betul dia orang bercerai, tapi kita tak boleh cerita, tak boleh bawa fakta yang memang tak betul. Jadi itu adalah fitnah. Banyak tak? Banyak. Kalau dulu orang duk cerita direct, kan? Masing-masing, kalau dululah zaman-zaman kita, istilah apa kita kata? Kelapa ditebuk tupai, kan? Kita tak nak sebut hak yang macam pelik-pelik, tapi kita sindir-sindir. Sekarang ni macam mana? Tak ada. Dia cerita segala mak nenek, gambar apa semua keluar. Kaki clubbing, kaki perempuan, orang ni curang. Kalau bahasa istilah orang Indonesia apa, selingkuh. Adalah gambar-gambar isteri ni selingkuh. Dan sebenarnya dia nak kata isteri ni berzina, kan? Sebab sekarang ni tak adalah zaman direct, tak ada. Dia letak gambar ni, ish, itu je. Ataupun satu keping gambar, nilaikan sendiri. Gambar seorang lelaki berjalan ataupun sedang minum, dan minuman itu adalah kita kata, kita pun tak pasti arak ke tak arak, bir tak bir dengan TO sama je tuan-tuan, warna dia. Warna apa, coklat-coklat tu kan, warna brown-brown tu. Kena pula hari tu dia buat nakal, dia tarik sikit, adalah buih.
Kena pula. Kopi O, stop. Sama juga. Ambil gambar sekeping, kebetulan kedai tu pula kedai orang bukan Islam. Adalah poster-poster yang tak sepatutnya. Letak. Fikirkan sendiri. Sudah. Kawan tu baru nak tanding, nak jadi pengusi JKK. Habis dia. Ini belum lagi, sekarang ini teknologi deepfake. Teknologi yang boleh tukar muka orang, badan orang lain, muka orang lain. Tuan-tuan kena tengok kena semak balik. Kadang-kadang ada, especially wanita-wanita ini, kadang-kadang muka-muka dia tapi dia bagi body orang lain. Dia boleh buat. Dia ambil gambar-gambar mana-mana yang tak senonoh itu, mendedahkan aurat, dia letak muka kita. Aib, tuan-tuan. Kalau seseorang itu memang dia menjaga aib dia, seorang guru, seorang kaki tangan kerajaan, seorang peguam, tiba-tiba ada gambar aib dia, macam mana? Dan disebarkan satu sekolah, disebarkan di pejabat, padahal bukan dia. It looks like me but not me. Correct. Seperti saya, nampak macam saya tapi bukan saya. Ada tak? Ada. Sekarang ni, dulu tuan-tuan kita panggil superimpose kan? Macam mana cara kita nak menjatuhkan seseorang, musuh-musuh, tak kira lah politik ke, musuh bisnes ke, kita buat macam tu. Ambil gambar, letak gambar orang. Superimpose. Sekarang teknologi sekarang lagi canggih. Video kita tengah berjalan, kita tengah buat apa, ada. Kalaulah orang ambil gambar pornografi, video pornografi, tukar muka tu muka kita, agak-agak seorang penceramah didapati penuh kita, tuan-tuan. Itu digital sekarang ni, bahaya sangat. Itu sebab kita kena tengok telefon anak-anak kita, even telefon kita, telefon isteri kita. Kadang-kadang ada benda ni. Kadang-kadang kita ni yang suka-suka ada kan dalam social media, apps ataupun kita kata kalau especially Facebook kan, dia ada aplikasi yang boleh tukar muka kan. Kita ni memang peminat setia siapa tu, Mel Gibson. Mel Gibson cerita apa? Braveheart kan, dengan The Patriot. Kita pun ambil lah gambar dia, nak tukar muka kita. Boleh tak? Boleh. Banyak. Lepas tu kita sebar kan. Sebab kadang-kadang bila tengok, handsome juga kan, muka Sean Connery ke, muka macam kalau kita ni zaman-zaman Piramli ke, Nordin Ahmad ke, kita tahu itu scene cerita Piramli, tapi kita saja nak ubah muka Piramli itu jadi muka kita. Boleh? Siap. Maknanya kalau kita ambil lah cerita Bujang Lapuk tu, seolah-olah kita dengan kawan kita, muka elok cantik. Ada, tuan-tuan. Jangan main-main teknologi sekarang ni. Sebab itu bab fitnah digital ini paling susah untuk kita nak tangani. Dan yang paling mudah sebelum kita nak apa-apakan tu, kita kena check lah kan, kena semak lah. Janganlah kita terlibat dalam apps yang tadi tu. Okay, kita ambil sikit lagi Baik. Di samping itu, orang tanya, kalaulah kita guna Section 499, kerana fitnah, boleh tak kita minta ganti rugi? Kita telah dimalukan. Satu kampung, satu dunia dah tahu. Sebab apa satu dunia? Letak dalam Facebook. Orang yang fitnah kita tu letak gambar kita, bagi tahu yang kita ni berhutang, tak bayar. Satu dunia tahu, sebab Facebook ni kan satu dunia. Boleh tak kita ni nak ambil tindakan minta ganti rugi? Kita dah malu. Contohlah kita nak 100,000, boleh tak? Tuan-tuan, kalau di bawah Section 499 tak boleh. Sebab itu adalah kesalahan jenayah.
tindakan pendakwaan dibuat oleh pendakwa raya hanya untuk menghukum orang. Apa hukuman dia? Untuk kesalahan Seksyen 499, hukuman dia ada pada Seksyen 500. Barang siapa memfitnah seseorang, hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya. Berat tak hukuman? Penjara 2 tahun. Tolak cuti, tolak hari raya, tolak kelakuan baik, berapa hari? Berapa bulan dia duduk dalam penjara? Boleh sampai 2 tahun. Kadang-kadang ada 2 bulan, ada 6 bulan penjara, ataupun denda. Boleh, kalau tak ada penjara boleh denda. Kita fitnah orang, kita cakap macam-macam pasal orang tu, kena dakwa, denda 1,500. Kita yang jadi mangsa tadi tu kadang-kadang sakit hati juga kan. Aku dah kalah pilihan raya, aku dah kalah dalam tender, habis rugi, peluang nak dapatkan 3 juta ringgit lepas sebab ada gambar tadi. Tiba-tiba kawan ni kena 1,500. Tak jadi. Jadi boleh tak kita nak ambil tindakan susulan, tindakan sivil? Boleh. Untuk kesalahan sivil kita kena rujuk kepada Akta Fitnah. Akta Fitnah, Akta 286. Tapi tuan-tuan, nak membuktikan, nak pastikan kita ni boleh menang, berjaya dalam tuntutan kita untuk ganti rugi, kena ada melepasi 3 elemen utama. Yang pertama, kenyataan itu hendaklah mengandungi tuduhan berbentuk fitnah atau fakta yang tidak betul, fakta fitnah. Itu yang pertama. Kita kena buktikan dulu benda yang disebut itu tak betul. Contoh kita kata tadi kan, perceraian itu disebabkan oleh so and so, perkara-perkara itu. Adakah itu betul? Tak betul. Bila tak betul, elemen pertama kita boleh buktikan bahawa pernyataan itu adalah tidak betul dan fitnah. Yang kedua, kenyataan fitnah tersebut hendaklah merujuk atau ditujukan kepada kita secara khusus. Dan tak perlu sebut nama pun. Gambar, cukup gambar. Jawatan, cukup jawatan. Kita pakai kereta wajah. Wajah warna hijau. Dia sebut gitu lah. Bukan orang lain. Pakai kereta wajah hijau. Tuan-tuan, dalam marang ni kita seorang je pakai wajah hijau. Dah? Tak tuju kat kita? Kalau itu berlaku, maka elemen kedua telah dipenuhi. Dia tuju betul-betul kat kita, tak ada selindung-selindung. Setengah-setengah orang kan bila dibawa tuntutan fitnah, dia kata, saya tak tujukan kat awak. Saya tak sebut pun nama awak. Tapi dia sebut kat mana? Dia sebut dalam grup Kampung Masjid Al-Barakah. Kampung apa? Mukim Cerang Cina, Wakatapel. Dalam tu dia sebut. So dia tunjuk kat siapa? Dia kata tak pakar Tok Imam, dia kata. Dogok Catong. Siapa Tok Imam? Tok Imam mana? Tok Imam kampung kita. Jadi bila ada gitu, walaupun dia kata, aku tak sebut nama. Tak boleh. Masih boleh kita penuhi elemen fitnah yang kedua. Yang ketiga, kenyataan fitnah tersebut telah diterbitkan atau disebarkan. Ramai orang gagal dalam tuntutan fitnah itu bila mana dia tak boleh buktikan bahawa kenyataan fitnah itu telah disebarkan. Contoh, dia gaduh 2 orang pasal hutang. Kawan ni pun hantar WhatsApp. Ni gambar mu seorang penipu. Dia WhatsApp dengan kita je.
Adakah kita kata kita telah difitnah? Mungkin ya, sebab dia kata kita penipu. Padahal kita kata sabar dulu. Kan? Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Sabar dulu, kek gini lah. Aku nak dapat bonus kek gini, aku bayar lah. Dah bincang. Okey, kawan yang kata tak apa lah. Tunggu kek gini. Hari megang kek gini, mu bayar hutang aku. Kalau mu tak bayar, tahu lah langit tinggi rendah. Okey, aku bayar hari megang. Hari Jumaat kek gini, minggu depan. Tapi dia bagi kat kita hari ni, WhatsApp, mu tengok gambar ni mu nipu ni. Boleh tak kita kata kita apa telah difitnah? Tak boleh. Sebab dia tak disebarkan. Benda tu hanya dengan kita. Tapi kalaulah gambar kita dengan tulisan penipu, atau apa-apa saja perkataan-perkataan yang tak kita suka, memang tak betul, dan dia letak di dalam grup-grup WhatsApp, grup Facebook, grup segala grup apa semua, maka itu adalah fitnah. Dan elemen ketiga baru boleh dibuktikan. Okey, soalan. Bila kita dah dapat semua-semua ni, berapa kita dapat? Ganti rugi. Elemen pertama, kenyataan itu fitnah, betul. Itu boleh buktikan. Memang tak, kenyataan dia itu memang tak betul. Dia reka-reka, salah. Yang kedua, rujuk pada kita. Memang disebut nama kita. Atau disebut jawatan kita. Imam muda masjid. Siapa lagi? Ustaz Munzir lah. Ustaz Munzir je imam muda. Hak lain, Ustaz Otai, veteran. Tuju ke dia? Okey, dah dapat yang kedua. Yang ketiga, tersebar. Satu kampung tahu. Malu Ustaz Munzir nak datang tau. Sebab fitnah itu. Persoalan seterusnya, berapa ganti rugi Ustaz dapat? Itu adalah kuasa budi bicara. Yang pertama, kita kena tunjukkan kerugian kita. Kalau kita orang berniaga, dek kerana fitnah ini kita mengalami kerugian, bisnes tutup, lingkup. Okey, satu boleh kira. Yang kedua, status kita ni siapa? Kita ni orang kenal ke? Kalau influencer, berapa ribu kita punya follower kita? 100,000 ke 100 juta? Dia ada beza. Kalaulah kita ni pemimpin, public figure, orang kenal kita, yang Muhammad, ahli parlimen ke, adun ke, orang politik ke, dia ada pula. Kalau kita orang biasa-biasa, pertama nak dapat, nak lepas elemen-elemen satu hal, nak dapat ganti rugi pun satu hal. Silap-silap akhir bulan bayar lawyer lagi tinggi. Bab ini tu saya kata, bab ini kalau nak saman, kalau tak ada 30-40 ribu tak payah mengada-ngada. Itu kos dia. Sebab banyak benda yang kita kena buktikan. Elemen-elemen dia di mahkamah mana kita nak buktikan. Jadi tak usahlah kata nak jumpa kita, tuan, saya nak saman, saya kena gini, kena fitnah. Boleh tak saya saman? Allah Rabbi. Boleh tak nak saman? Boleh. Berapa fee nak kena bayar? Kita buka file baru tahu langit tinggi rendah. Tak baloi rasanya. Tak apa lah, tak boleh saman lah. Lepas tu nak buat apa? Kalau nak pergi kad kriminal, buat report polis lah. Kata anda telah difitnah. Boleh, tak ada masalah. Baik tuan-tuan, racun ikan akal berluru. Ikan dimakan matilah rasa. Fitnah berjangkit bagai peluru. Menunggu cakar siapa mangsa. Ikan dapat dicuri angsa, badan letih amatlah lemah. Fitnah jahat memburu mangsa, tajam berbisa menusuk akal. Badan letih carilah teman, urut badan di tepi desa. Al-Quran sunnah jadi ikutan, inilah penawar mencuci dosa. Badan sakit tentulah susah, duduk bersimpuh di tepi para. Fitnah itu pembakar amarah, istighfarlah insan baru sejahtera. Fitnah, ada siapa yang suka fitnah? Yang suka difitnah? Ada yang seronok? Fitnahlah lagi, ada? Ada tuan-tuan. Dunia ini macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang dia sengaja buat
Especially orang yang nak mencari perhatian. Kita panggil attention seekers. Dan dalam dunia teknologi, dalam dunia social media ni, ada orang buat sesuatu perkara memang nak suruh dikutuk. Ada influencer yang tak cukup ni, kadang-kadang buat perkara pelik-pelik, nak suruhnya orang kutuk dia, nak suruhnya orang cakap bukan-bukan, sebab kaki dia nak saman. Dia ada lawyer, dia ada duit, samanlah orang netizen ni cakap yang bukan-bukan ni. Sebab kadang-kadang benda ni viral. Bila viral tu makin ramai lah orang. Itu yang kita pelik. Kita tuan-tuan nak follow orang, biarlah follow berpada-pada. Yang pelik-pelik tak payah follow. Kadang-kadang cakap pelat, dia tak pelat pun, tapi cakap pelat orang tua, macam budak-budak dia buat-buat. Orang lelaki buat-buat konten macam perempuan, yang kita nak ikut buat apa? Orang perempuan buat konten macam lah dia tu jantan, nak buat apa? Benda kita nak cari. Kadang-kadang kita tengok selebriti nak kata ustaz tak ustaz, kaki menyanyi aja, cover lagu-lagu orang, letak nama ustaz. Lepas tu saya pun sebenarnya tengok poster ni, Allah mak, orang letak nama ustaz. Saya baru nak start, tuan-tuan, bukan ustaz, saya lawyer. Tapi ada ramai orang yang memang sengaja mencari hal, memang sengaja nak suruh orang kutuk dia, sengaja nak suruh orang fitnah dia, orang cakap bukan-bukan, sebab dia nak fitnah. Menang kalah lain cerita, janji dapat coverage. Influencer sendu je, ada 20,000 je orang dia punya influencer, membuat laporan polis kerana difitnah. Apa benda? Tapi dia dapat follower tak? Dapat. Sebab sekarang ni kan, orang follow dia tak tengok orang tu bijak tak bijak, cerdik tak cerdik, dia tengok viral tak viral. Kalau makin kita viral, ramai lah. Sebab tu silap juga macam kita ni, kadang-kadang nak berguru, kita tengok ustaz ni viral ke tak viral, berapa follower dia, ratus ribu, juta, baru follow. Setakat ustaz kampung tak ada. Sama juga dengan lawyer. Lawyer ni bijak tak? Hebat tak? Ada TikTok tak? Terkenal tak? Buat konten tak? Tak ada. Tak hebat ni, tak bijak. Yang hebat, yang bijak, lawyer-lawyer yang ada social media. Jenuh kita. Kan? Kita bukan menilai kemahiran, kehebatan, kepakaran melalui berapa banyak kita buat konten. Tak. Tengok performance dia lah. Berapa banyak kes yang dia boleh berjaya, dan berapa ramai, berapa banyak kes yang dia kalah disebabkan fakta-fakta tertentu. Tuan-tuan jangan ingat lawyer itu hebat bila dia tak pernah kalah. Jangan. Sebab kadang-kadang lawyer ini, saya sendiri pun banyak kes yang saya kalah. Dan banyak juga yang kita menang. Sebab kadang-kadang kita dah bagi tahu klien, anak guam kita ni, kes ini mungkin kalah ni, fakta tak cukup, bukti tak ada, kes dah lama. Tak, saya nak buat juga. Sebab saya tak nak bagi dia senang. Biar kita lawan dia, tak apa, duit saya ada, saya bayar. Tak apa, kita buat. Kalah. Adakah saya lemah? Adakah saya tak pandai? Tak. Adakah kawan-kawan kita lawyer yang tadi itu, bila kalah dia tak cerdik? Tak. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita nak memilih itu, kenalah memilih orang yang betul. Dan sebab itu sekarang ni fitnah-memfitnah ni semakin banyak sangat dekat media sosial. Sampai orang ada yang hilang kerja, tak ada kerja kena buang sebab fitnah-fitnah macam ni lah. Kena tuduh ambil duit jabat, tuduh apa, ada selingkuh dengan isteri orang. Kadang-kadang ada tuan-tuan. Yalah, macam kita majikan, kadang-kadang kita nak jaga juga. Saya ada pejabat saya ada firma saya, tiba-tiba staf saya buat perangai, saya buang. Biar sebab dia mencemarkan nama jabatan-jabatan. Cikgu buat hal, buang, gantung. So maknanya ada orang yang hilang punca pendapatan. Ada juga orang yang bergaduh. Sama adik-beradik. Kadang-kadang dalam WhatsApp group, Abang Long dengan Kak Ngah bergaduh.
berselisih pendapat. Oh, canang satu kampung, canang sepupu sepapat, dua beradik dia bergaduh. Apa benda? Dek, kerana fakta yang tak betul je. Silap dia tak tanya, itu je. Tak bercerita, tak menjelaskan, masing-masing buat assumption. Masing-masing buat andaian sendiri. Sudahnya berantakan, gaduh adik-beradik, keluarga, bercerai-berai. So, benda tu yang tak selamat dan kita kata tak sihatlah. Jadi sebenarnya tuan-tuan banyak lagi yang nak disampaikan, tapi masa tak berapa nak menyebelahi kita. Masa pun dah dekat pukul 9 ni. Jadi sekadar itulah perbincangan kita malam ini. Moga-moga ada manfaat perbincangan kita bab fitnah ini. InsyaAllah tuan-tuan, kalaulah dijemput lagi, mungkin kita akan bincang bab scammer pula, bab kedai akaun. Ini banyak ni. Macam mana tiba-tiba akaun kita tak boleh pergi bank beku, tak boleh buat apa, nampak saja duit ada masuk, gaji masuk, tak boleh keluar. Rupa-rupanya ada orang report kata kita scammer, padahal kita bukan scammer. Sudah, nak buat macam mana? Nanti tempoh, kalau ada masa, ada ruang, tuan-tuan berminat dengan tajuk tu, boleh jemput lagi. Kita bincang bab-bab tu juga. InsyaAllah tuan-tuan, saya mengucapkan jutaan terima kasih atas undangan. Mohon maaf atas sebarang kekurangan. Moga-moga dengan sedikit perkongsian kita pada malam ini dapat dijadikan pedoman. Ada manfaat, tolong cerita-ceritakan. Sampai-sampaikanlah pada kawan-kawan kita yang lain. Jadi sekadar itu dulu. Sekali lagi terima kasih pada semua atas perhatian dan masa yang telah diberikan kepada saya. Aku li qauli hadza bi astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.